Kor Jurutera Elektrik dan Jentera Diraja atau ringkasnya KJLJD merupakan salah satu kor utama dalam struktur Tentera Darat Malaysia. Kor ini memainkan peranan penting dalam memberi bantuan teknikal. Mereka bertanggungjawab menyelenggara, membaiki dan membaik pulih semua kenderaan serta kelengkapan mekanikal dan elektrik Tentera Darat, kecuali jentera berat milik Regimen Askar Jurutera Diraja dan peralatan komunikasi Regimen Semboyan Diraja. Sejarah kor ini bermula jauh sebelum Perang Dunia Kedua ketika pelbagai unit tentera British menjalankan tugas senggaraan peralatan masing-masing di Singapura. Selepas perang tamat, tentera British kembali ke Tanah Melayu. Namun mereka kekurangan tenaga kerja apabila tentera India dihantar pulang. Lalu pengambilan anggota Melayu untuk latihan teknikal dan kejuruteraan bermula dan mereka diberi latihan khas dalam bidang elektrik dan jentera di Pusat Latihan EME di Singapura. Pada tahun 1957, cawangan jurutera elektrik dan jentera ditubuhkan di bawah Kor Perkhidmatan Tentera Persekutuan. 6 bengkel dan 2 detasmen bantuan ringan dibentuk. Setahun kemudian, ia disusun semula menjadi Kor Senggaraan Angkatan Bersenjata. Tahun 1965 menyaksikan pembubaran kor ini dan pembentukan rasmi Kor Jurutera Elektrik dan Jentera. Dalam tahun 1968, sejarah tercipta apabila Lieutenant Colonel Idrus bin Abdul Rahman menjadi anak watan pertama mengetuai kor ini. Pada 7 Jun 1997, satu pengiktirafan tertinggi diberikan apabila kor ini dianugerahkan gelaran diraja. Maka lahirlah Kor Jurutera Elektrik dan Jentera Diraja. Hari ini KJLJD terus memainkan peranan strategik dalam pemeriksaan teknikal ke atas peralatan tentera darat, pengubahsuaian peralatan agar sesuai dengan keperluan operasi, perkhidmatan kembali termasuk kren ringan, sederhana dan berat untuk menunda kenderaan rosak ke workshop, sukatan alat ganti untuk mengenal pasti keperluan logistik alat ganti berdasarkan pengalaman dan pemeriksaan, pembaikan dan baik pulih, serta menilai perkembangan teknikal semasa bagi mencadangkan teknologi dan kelengkapan terbaru untuk tentera darat. KJLJD juga memiliki unit khusus iaitu 10 workshop medan para yang berkhidmat di bawah 10 brigade para pasukan atur cepat. Setiap anggota mereka ditauliahkan dengan kemahiran penerjunan payung terjun, menandakan kecekapan dan kesiapsiagaan luar biasa. Dengan moto bertukang dan berjuang, Kor Jurutera Elektrik dan Jentera Diraja bukan sekadar teknikal, mereka adalah tulang belakang yang memastikan setiap kelengkapan tentera sentiasa berada dalam keadaan siap siaga demi mempertahankan tanah air.